seterusnya segala pimpinan, ahli jawatan kuasa, penganjur, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam sesi solat duha berjemaah dan ceramah ataupun tazkirah sempena hari penghayatan wukuf dan tahniah kepada kerajaan negeri Kelantan kerana telah berjaya mengadakan program seperti ini 18 tahun dah, tiap-tiap tahun. Baik, kita terus kepada poin tazkirah kita pada ini, kerana saya lewat lah. Saya sepatutnya 10.30 berhenti ceramah. Ini nak balik seminit boleh? Seminit. Baik, saudara-saudara kita berada di tanah suci Mekah untuk tugas salah satu daripada rukun Islam yang kita kenal sebagai haji. Dan hari ini kita nak menghayati bukan semua ibadah haji, tapi salah satu daripada rukun haji, wukuf. Wukuf ni wakaf tu lah. Kalau orang berhenti wakaf, berhenti wakaf. Wakaf tu bahasa Arab. Jadi orang Melayu ni dia kecil Arab nama dah. Itu berhenti wakaf. Pok dia ni pok pergi wakaf. Wakaf ni tempat berhenti. Maka wukuf berhenti di satu tempat namanya Arafah. Banyak sangat hikmah yang tersembunyi, sama ada yang telah kita tahu ataupun yang kita belum tahu tentang haji dan wukuf itu sendiri. Kita ambil yang pertama, bila kita sampai di satu sempadan dekat dengan kota Mekah, dia buat satu signboard. Signboard tu dia buat Muslim non Muslim. Mana Islam boleh masuk jalan ni, kafir tak boleh. Islam kafir situ. Masa kita daripada Jeddah, kita naik bah, ada orang kafir boleh naik kat bah. Kereta dia boleh naik kat sampai satu sipang tu, orang kafir suku, Islam suku. Apa tujuan? Kita kena hayati juga benda-benda macam ni. Maknanya dalam kehidupan akhirat kat gini, kafir suku, orang beriman suku. Sekarang ni Allah Ta'ala beri makan lah ke? Nak sembah tau pekah, kenyang pagi-pagi, pauti roti telur. Padahal sembah gala. Di akhirat kat gini, tak ada dah bagian dapat rahmat dan nikmat daripada Allah. Kerana bermula dengan mati orang kafir akan menemui azab sampai kepada neraka. Batu kita tak boleh nak kata rest in peace. Orang kafir dengar orang kafir mati dia kata rest in peace. Peace ni makna aman. Aman ke mana? Janji Allah, janji Rasulullah, bila orang kafir mati je, maka azab akan datang, saling bertukar, saling berganti, sampaikah masuk dalam neraka, kekal pula azab dalam neraka, dulu, kini dan selamanya. Jadi faham daripada siapa sepadan Mekah tu orang Islam je boleh masuk, kafir tak boleh. Maka di dunia begitu juga. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam dia kena lebih daripada kafir. Sehingga kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalau kita lalu kat satu lorong tu speed, orang kafir lalu juga, kereta dia kena turun dalam parit. Itu rasa Islam. Nampak? Pasal apa? Allah ciptakan bumi ni untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Orang kafir mari nupang saja. Jadi orang nupang, jangan lawan tuan rumah. Hak tu hak sebenar ni kata Islam yang tu, hak paling tinggi. Pernah maknanya Sayyidina Uthman menegur seorang sahabat yang ambil khani. Khani tu orang kafir yang ambil khani. Padahal ada lagi kosong jawatan untuk seorang Islam. Mana nak khabar bumi ni untuk orang Islam. Orang kafir nupang duduk. Lepas tu kaedah dalam negara Islam, mu nak duduk dalam negara Islam, mu kena bayar jizyah. Kalau tidak perang. Pasal apa? Pasal mu orang nupang. Bumi ni, awang ni, langit ni, gunung gana, bukan hakmu. Nampak? Itu kaedah kita, prinsip asal kita. Itu dia buat Muslim, non Muslim. Nak siapa kata Mekah? Orang kafir, dah boleh masuk ke ni. Kita, Allah, tak faham. 14 lagi haji, 14 kali pergi Mekah pun tak faham lagi. Tak, balik je tak. Kalau raya di Pambali, happy di Pambali, selamat di Pambali, sibuk benda-benda gitu. Dia tak boleh kata apa, tambah tak kan, tak boleh kata. Dia tidak boleh kata benda lain lah. Bukan tak boleh kata benda lain.
Kata tahniah hari raya. Boleh kata. Tak nak kata juga orang larang tu. Selamat hari kelima. Selamat ke mana? Nabi kata jangan kata selamat. Kata alaikum. Kalau beri salam, dia kata alaikumussalam. Alaikum sudah. Nabi tak benar kata alaikumussalam. Lepas tu ulama kata assalam tu tak ada bagi orang kafir. Oh, siapa tak dia kata bah. Ni masalah kita degil. Kita kata dah kita nak pergi hari raya pertama, hari raya Christmas. Kita kata tak salah lagi hari raya pertama, pergi hari raya kedua, hari ketiga. Oh, dah kalau hari raya kedua jadi dia berasa hati pula. Dah kawanmu tu kafir lah nak. Mu duk jaga hati dia tak pada lagi raya kedua. Rumah pak tok tua mu seminggu mu dak pergi lagi. Tak? Rumah pak saudara mu raya kepak mu dak sampai lagi. Tapi bila jirang tu kafir lah nak, mu kena pergi hari tu hari pertama juga. Mana besar kafir daripada berimang, daripada kaum kerabat. Betul tak? Sampai begitu semua ni masalah. Baik, di antara hikmahnya lagi kita pergi ni bermula dengan niat. Nak pergi wukuf tu niat. Nampak? Mari ni kerana Allah. Bukan kerana hak lain. Bukan kerana nak suruh soho nama. Nak ala dalam kapal terbang tu sengih dah tok lelaki. Dak haji lagi ya lugi. Sengih. Bini dia kata bang ni senyum ngak bang. Oh, balik ni kita haji ya. Nampak? Balik ni kita haji awak ajah. Oh, sungguh bang. Abang haji diri. Kita ajah mek orang panggil. Nampak? Tak pergi lagi jadi nak ke haji tu. Orang Arab dia pergi 40 kali haji. Hak duduk Saudi 40 kali pergi. Orang tak pergi haji pun tak ada hal. Dia nak haji tu. Nak sangat. Oh, balik lagi kena buat rubber stamp baru haji. Kena buat kad baru lah. Kad dulu dolahnya. Kena buat haji dolah pula. Nampak? Kena tukar ni. Di letihik tu. Kena tukar belakang kat gibang tu. Kena buat haji najib. Jadi kalau niat nak dapat haji lah. Boleh haji. Balik orang panggil haji. Lagu ni. Nak kabar dia pergi haji, nak kabar dia pergi acak kali. Bila dia balik Mekah tu, orang pergi jalan rumah dia. Di rumah dia waktu beg gelas cek. Orang balik Mekah dia kena tu. Dia Zam-Zam orang buat gelas besar, dia gelas ada satu gelas. Mana? Padahal nak lagi awak alik. Sipang bawah tayar dua tik, dia bah pula sedar. Ni gelas. Waktu beg gelas. Dia kata, bukan gelas ni. Waktu beg gelas ayah pergi kaji ke sebelah nak kabur dia acak kali. Padahal Rasulullah sekali pergi ke Mekah. Nampak? Niat dia ketuk kerana Allah. Jangan niat nak main-main makan angin dan sebagainya. Kita tanya orang Mekah. Tok saya Mekah mutawih dia. Dia kata dia hak mana hak manja sekali. Dia kata hak manja sekali dalam seluruh dunia jemaah haji dari Malaysia. Faham? Malaysia hak orang Arab lugar sekali tengok. Kita kata apa gitu? Jemaah haji lain tak ada kisah masalah keselesaan. Tapi Malaysia tak boleh. Nampak? Hotel nak dekat dengan masjid. Pintu hotel nak ngadap masjid. Nampak? Katil nak besar. King size. Aircon. Bilik mandi tak ambuh kursi. Lift nak molek. Kemudian pula makan 3 kali sehari. Nak ada budu poyok belacang. Betul sungguh. Dan kita telah bersama tengok keadaan jemaah balah. Sebab dia komplain nasi ayam tawar. Dah kuah Mekah bukan nasi ayam sini. Ayam Mekah. Nampak panasan tawar. Nampak? Jadi komplain. Ada hak marah tak ada belacang, janji ada belacang. Ni. Kita jumpa dengan doktor daripada Jordan. Orang biasa lah, doktor. Bukan kata jutawan, tapi orang sedap lah. Dia ayam buah anak dia dekat bawah kedai orang ni. Dia saku ada paku dia ayam buah anak. Bini dia duduk atas suak khabar. Tak ada hotel. Seorang doktor dari Jordan. Daripada Mesir tak sakit, dia orang seking.
Maknanya jemaah lain tak ada hal, kira nak ibadat. Nak kira nak tawaf, kira nak sa'i, kira nak buat ibadat, nak beriktikaf. Hak Malaysia kira nak makan angin. Nak jadi niat pada awal tu nak pergi ibadat ke nak pergi jalan. Itu betul. Masa nak safar di Jabal Rahmah tu dia ada hotel. Jabal Rahmah. Moci-moci, muaji. Nak. Talbiah. Safar riuh damak dalam bah. Rabbana Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Bagus. Siapa kat Jabal Rahmah kan hotel banyak. Hotel kan dia ada bunga. Tu kata hotel. Ada bunga. Aku nak naik. Aku nak naik tak? Tak ada dah talbiah. Aku nak naik seorang. Tengok hotel. Tadi talbiah. Ini masalah. Mu nak pergi naik hotel ke? Mu nak pergi haji ke nak buat umrah? Nampak? Ini masalah. Nak boleh naik hotel tepi menolong pula. Dah hotel naik atas bukit. Dah dia kayak hotel. Bukan kambing dah. Natang hotel tinggi. Aku nak turun. Tepi menolong. Dah agak mana reti turun. Nak? Dia ingat ke nak naik tinggi. Turun tu naik kau tinggi. Bertepi menolong. Masalah pula. Pasal apa? Nak pergi main rupanya. Kita kata dah mau haji, mak cik dah pergi, dah buat umrah, dah pergi di Tan'im. Dah pergi sakit lutut. Sakit lutut. Nampak? Rupanya dah sakit sekarang. Bila kita balik daripada Tan'im buat mukuh pula dah sa'i apa semua. Tengok dia lah kedal jubah. Derang kali. Tahu pasal dera Malaysia ada tapel dia kan? Boleh kenal Malaysia, dia ada dera wang Malaysia, satu Malaysia tapel. Nampak? Duduk dalam kedal jubah, kata Natang ni kata sakit lutut kali. Molek ada dah pula duduk kedal jubah. Hari-hari kedal jubah, balik selendang, balik jubah, balik selendang. Nampak? Waktu di Mekah ni tempat yang sangat mulia. Jangan kata ke orang. Lepas tu kita kena balik ni macam kita wukuf juga. Kita duduk haji juga. Tak usah duduk kata nguduh. Tak usah duduk pandang hina. Ada seorang tu dia tengok orang kulit hitam duduk minum air free. Dia ni tekan tu beli air. Dia kata kotor. Dah kulit hitam. Negro Afrika. Rambut macam getakar wanggu. Berketewe kali. Dia tak aja kelih. Dia kata kotor. Setiap kali dia nak basuh muka, nak minum di paik, dia nampak ulat. Sampai balik sini baru tak nampak. Jadi tidak sempurna ibadah. Apa? Dia pandang hina. Seorang haji tua dah. Dia ni dah apa sihat sikit. Dia punya amalan. Apa benda? Dia bergaluh kedekut. Nampak? Masa kali nak pergi ke Mekah jangan kedekut. Kali tengah kedekut jangan gigi lah. Takut terbang tarupang tangguh. Dia pergi setiap kali dia masuk dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, setiap kali beli kasut baru. Hilang semua. Tak pernah tak hilang. Kaki ayam mau balik. Balik kaki ayam dia cari kedai beli yang lain. Rupanya dia bergaluh sangat. Kita tebak apa pak cik ni hilang semua. Orang tua dah. Kalau kita tak hilang budak-budak lain, tak hilang. Hilang semua. 4 kali pergi masjid, 4 kali selipar baru. Rupanya bergaluh kedekut nak mampu. Tahu tu bila makan dia akan bayar suku. Dipanggil agak. Ditunjuk tu, hak ni saja. Nampak? Dia nak tunjuk depan kita ramai-ramai, buat gitu takut kita dapat. Lah kita semeja ni dia buat gitu. Mana bayar suku? Ada 3-4 riyal. 3-4 riyal saja bayar suku semua. Makan seorang. Last kali bila nak akad nak balik daripada hotel nak pergi ke bah, dia ada Yaman hak tolak troli. 10 riyal seorang bayar beg besar tu. Jadi kita ambil beg dia dah kok nak akad. Dia tu tak rok boleh ambil molek dia tu. Tua dah. Umur dalam akad 90. Bubuh beg dia tu lu akad apa semua. Tolak wagi, Yaman wagi, jadi agak kolek dah kalau 40 riyal, 10 riyal seorang. Hak dia kata, saya tak mau bayar. Saya tak suruh. Saya kat diri boleh.
Nampak? Mana dia tak mau bayar 10 riyal. Daripada hotel pergi Kebah baru kenal lah. Patut hilang kat rumah selipar. Nampak? Hilang semua. Lepas tu beg dia tu cabut. Guni dia tu beg. Roti-roti yang lama-lama yang tak habis. Buat balik juga Malaysia. Buat balik. Sudu-sudu agak. Yang beri dalam plastik kan. Beri free tak. Sudu tu koyak. Tu beg sudu. Sudu tu balik kau. Nak bagi ke cucu. Sudu tu. Makna bergaluh sampai dah ni tak usah lagi. Dia panggil Haji Bakir tu. Haji Bakir awal-awal sudah tak. Bukan kita nak kata umum. Tamu kata duduk dua ni. Baik. Wukuf berhenti di sana. Nak mengingatkan kita kepada hari akhirat. Pakai serba putih belaka dah. Hak puang pakai macam biasa. Boleh jahit, boleh tutup. Hak lelaki tidak. Sini satu hikmah. Nak khabar orang perempuan ni aurat dia berat. Orang lelaki ni dia ringan. Nak pakai kain sini saja masuk tali pinggang. Nak lepas kain sebelah kat atas kepala baru. Beres dah. Puang tak boleh gitu main kepala baru sebelah gitu. Balik awal kalau buat gitu tak jadi haji tu. Puang macam biasa. Maknanya di mana saja perempuan selagi dia di atas muka bumi ni aurat dia ni muka saja boleh nampak dan 2 pergelangan tangan atas satu pendapat. Faham? Lelaki tak ada masalah. Ada kalanya dia boleh buka baju, ada kalanya dia pakai baju. Nampak? Serba putih. Serba putih, habis putih belaka. Bak pakai putih ni sunat. Sunat. Siapa buat boleh pahala. Tapi kadang-kadang hak masalah hak wajib kita tak jaga. Katakan nak pergi semayang. Kalau semayang ni rupa ni pakaikan ni kita tengok habis negeri, putih lah ke? Tak ada lagi negeri kita jumpa kana kuning, kana kelabu. Sini panggil benda, kana benda. Kenal? Hak baju semayang. Kana juga. Kana panggil canon. Faham? Kana ni putih belaka. Kita pergi ni 9 putih tu bagus dia orang puang. Tapi dia tak jaga lepas semayang tu dia tak jaga. Tadi jaga sangat sunat padahal orang puang dia pakai baju hijau lah apa. Baju kurung bunga sah semayang. Pakai baju kok boleh orang puang semayang. Pakai tracksuit boleh. Pakai baju kebaya boleh. Asal hanya nampak muka dan 2 pergelangan tangan. Tapi bagus orang puang ni bagi yang jaga barang-barang sunat. Habis sejik kalau semayang perlu kalau kita dengar kau pakai putih belaka lah. Cuma dia jaganya lepas semayang. Balik sejik ni